Okay guys, siapa yang terlepas money pocket dengan duit raya hari tu, korang boleh dapatkan money pocket untuk bulan 4 ni pula. Okay, kalau money pocket bulan 4 ni kita akan bagi nanti hujung bulan macam biasa. Kalau duit raya yang mana terlepas, korang boleh dapatkan tahun depan pula guys. Ataupun kalau korang nak dapatkan top up percuma, korang kena tengok video ni sampai habis. Tolong jangan skip, okay? So untuk duit raya hari tu kita dah bagi dekat status WhatsApp saya. Saya dah bagi tahu hari tu kan dekat video kita sebelum ni. Siapa yang nak dapat duit raya ni, korang kena save nombor saya. Kalau korang yang nak save nombor saya, korang boleh tekan link dekat bawah video ni. Kalau korang yang nak join dekat dalam grup pun korang boleh tengok link dekat bawah video. Kita ada 4 grup tau. Grup 1, 2, 3 dengan grup 4. Kalau 1, 2 dah penuh, korang masuk grup yang keempat. So guys, kalau korang nak dapatkan money pocket Tashaingo ni, korang kena join dekat dalam grup. Itu yang penting lah. Kalau korang tak masuk dalam grup, macam mana korang nak claim duit kan? Tapi duit ni kita bagi hujung bulan nanti. Hujung bulan kalau saya nak bagi nanti, saya akan info dekat dalam grup. Untuk 80 mungkin ataupun 100 orang. Tengoklah macam mana. Kita akan info nanti dekat korang guys. Kalau duit raya saya bagi dekat status WhatsApp. Tapi sekarang duit raya dah tak ada. Duit dah kering. Kalau nak dapat duit raya, korang kena standby tahun depan pula guys. Korang cek je saya dekat WhatsApp nanti. Saya save nombor korang siap-siap. Video kali ni saya nak bagi korang top up percuma. Jadi kalau korang nak tahu cara claim top up ni macam mana, korang kenalah tengok video ni sampai habis guys. Sebelum tu saya nak bagi tahu dulu dekat korang semua. Mungkin ada korang yang terlepas info. Sekarang dekat dalam aplikasi M-Paisa dengan aplikasi M-Reward, korang dah boleh tebus reward Tashaingo. Hari tu kita dah bagi tahu korang kan. Tapi mungkinlah ada korang yang terlepas info sebelum ni. Jadi kalau korang yang dah ada main dekat dalam, bukan dah ada main, kalau korang yang ada main dekat dalam aplikasi M-Paisa ni, korang dah boleh tebus korang punya reward Tashaingo. Ataupun kalau korang nak tukar dengan top up percuma pun boleh, tak ada masalah guys. Kalau top up yang diorang sediakan ada Celcom, Digi, lepas tu Hello Telkom ni saya tak tahu apa benda, lepas tu Hello SIM pun saya tak tahu apa benda, lepas tu Hotlink, Maxis, One Call ni pun saya tak tahu apa benda, XYX saya tahu, Red One, Tuntok, U-Mobile dan juga Yes. Okay, kalau Maxis paling rendah korang boleh tebus RM5. Lepas tu korang boleh claim 10, 15, 20 dengan 30. Kalau top up Tashaingo pula, korang boleh claim paling sikit 50 sen, RM2, RM10 dengan RM25. Jadi kan, kalau korang tak pernah lagi main dekat dalam aplikasi M-Paisa ni, korang tekan sekarang link dia dekat bawah video. Lepas tu korang try main kejap je. Try main kejap, lepas tu korang try withdraw 50 sen. Kalau dapat, korang hantar feedback dekat saya. So selain daripada Tashaingo dengan top up, korang juga boleh claim Google Play, boleh beli card. Apa benda tu? Korang boleh claim Google Play gift card. Payah betul aku nak sebut. Lepas tu korang boleh claim Lazada. Lepas tu ada Shopee, UC PUBG. Lepas tu kita ada COC dengan SEA Games. Okay, kalau Lazada paling sikit yang korang boleh claim ada RM1. Lepas tu ada RM5. Kalau Shopee korang boleh claim RM10. Kalau Google Play card RM10 guys. Kalau PayPal tak ada. Okay, PayPal dah tak ada stok guys. Jadi siapa nak try aplikasi ni, boleh tekan link dekat bawah video. Ataupun kalau korang nak cuba aplikasi M-Reward pun boleh juga guys. Sebab aplikasi M-Reward dengan M-Paisa tu, cara nak guna dia sama je. Dan aplikasi ni pun korang dah boleh claim korang punya bisanya. Korang dah boleh claim korang punya reward Tashaingo korang. Macam saya bagi tahu dekat awal video tadi, video kali ni saya nak bagi korang top up percuma. Ada nak claim top up ni, korang tengok dekat description video. Saya letak nanti top up Maxis, Celcom saya tak pastilah ada ataupun tak. Digi mungkin, U-Mobile, Tuntok ataupun Yes ataupun XYX. Korang tengok nanti dekat description video ni. Lepas tu korang claim, korang reload. Kalau dapat nanti korang hantar feedback dekat saya. Ataupun korang komen dekat bawah video ni, bagi tahu korang yang dah, bagi tahu korang yang berjaya, bagi tahu yang korang dah berjaya claim. Payah betul. Baru jumpa. Maaf lah guys sebab lama cuti kan. Jadi ayat pun banyak berterabur guys. Okay, kalau nak tanya apa-apa soalan ataupun korang nak cuba aplikasi-aplikasi yang lain, korang boleh tengok dekat channel saya. Boleh type dekat YouTube korang, Buat Duit Tanpa Modal channel. Ataupun korang boleh tengok dekat description video. Okay, kita jumpa lagi di next video guys. InsyaAllah. Assalamualaikum. Semoga berhasil guys.